بالله من الشيطان الرجيم ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Hanan, saya nampak ada sampah lah bawah meja awak tu. Haa lah Hanan. Kejap, biar saya tengok. Allahu Akbar. Susahnya nak capai sampah bawah meja saya ni. Korang, jom kita pergi surau. Jom. Tapi silakan. Maaf kan, mana siapa jatuh kita letakkan? Entahlah. Kejap. Kenapa Fakira? Ada sampah lah kat situ. Haa lah, ada sampah. Geli je. Macam mana kita nak kutip Korang rasa apa yang kita patut buat Kejap. Tong apa? Betul juga tu. Jom kita tengok dalam tu nak tak? Jom. Wow, banyaknya botol plastik dalam ni. Haa lah, macam-macam kita boleh buat dengan botol plastik ni. Betul tu Fakira? Kita boleh buat apa je dengan alat-alatan ni? Jom kita cipta magic helper. Bagus ke idea awak Fakira? Saya setuju. Yang perlu digunakan adalah tali jut, paip PVC terpakai, gunting, pisau boleh laras, kabel tie, 4 botol plastik dan soda. Langkah pertama, kita perlu memotong botol untuk dijadikan penyapu. Kemudian, guntingkan botol secara memanjang untuk dijadikan penyapu. Langkah seterusnya, gabungkan 3 botol yang telah dipotong secara memanjang. Tada, inilah hasilnya. Langkah seterusnya, lebarkan penyapu yang telah dihasilkan menggunakan soda. Kemudian, pasangkan 2 kabel tie ke dalam penyapu yang telah dilubangkan. Langkah seterusnya, masukkan penyapu ke dalam paip PVC terpakai dan kemaskan dengan kabel tie. Bahagian penyapu Magic Helper telah siap. Guntingkan bahagian lebihan kabel tie untuk lebih kemas. Sekarang, kita akan membuat bahagian seterusnya untuk Magic Helper. Potong botol soda ini kepada 5 bahagian. Setelah botol dipotong kepada 5 bahagian, Tebuk 2 lubang atas dan bawah kepada setiap bahagian. Langkah seterusnya, potong tali jut dan masukkan ke dalam lubang yang telah ditebuk. Dah selesai ke 5 bahagian. tada! Seterusnya, masukkan bahagian kedua ke dalam paip PVC terpakai. Ulang langkah ini sehingga kesemua tali selesai. Beri sekali, kukuhkan bahagian ini dengan memasukkan kabel tie. Untuk kemasan tali Magic Helper, kita boleh simpulkan mengikut aktiviti masing-masing. Inilah hasilnya. Magic Helper ini diperbuat daripada bahan terbuang. Bahagian ini boleh membuat untuk mengutip sampah. Manakala bahagian ini pula boleh dibuat sebagai penyapu. Jom kita cuba.